Kuih pelita. That's my favourite. Kita sekarang on the board. Dinner time. Kita makan the salad dengan cucumber. Healthy sikit hari ni. Sorry tak ada apa-apa. Kemudian kita ada chicken rendang. Tapi husband ambil beef. This is my chicken rendang. Beef. Saya punya beef. Nyam-nyam. Ratatouille. Kuih pelita. That's my favourite. Tapi kuih pelita dia pelik sikit. Bukan pelita lah. Come on. This is like kek pandan. Dia bagi butter. Lalu kita makan dengan roti. Anyway, congratulations on your first Emirates flight. So how do you feel? Apa perasaan anda? Entertain. Entertain? Entertain? I didn't expect that. Jadi kita makan sama-sama. Kita dinner date di awal. Awal tak ada nasi. Lembut je. Kita patut swap. Sebab saya suka potato, awak suka nasi. Awak ambil lah nasi ni. Tak rasa ratatouille, baru ratatouille yang jarang kita dapat. Ratatouille kamu? Dia potato dengan tomato dalam tomato sauce. Berapa betul? Berapa lima? 4. Baik. Ampun. Next, makanan pula. Kuih pelita dia. Pelita Payaras kan? Tak boleh beat pelita Payaras. Bukan sekadar tak boleh beat. Because it's not kuih pelita. It is kek pandan kan? Betul tak? And kek pandan itself tu sedap tak? Sedap lah. Rasa lah kan. Ya, saya kan tak suka manis sangat kan. Tapi awak suka saya. Saya kan manis.